Suami kepada pelakon Datin Sri Heliza Helmi iaitu Datuk Sri Mahathir Bahadur Zaman memberikan ucapan istimewa buat isterinya sempena kemenangannya di sebuah anugerah baru-baru ini. Menerusi perkongsian di laman sosial, Mahathir mengakui dia bukan sahaja terpikat dengan senyuman Heliza tetapi kesungguhan isterinya mengajar keadaan Allah juga memikat hatinya. Alhamdulillah, ya Allah, aku jatuh cinta bukan hanya pada senyumannya tapi pada kesungguhanmu mengajar redanya. Tahniah My Cute Pondati Nur Haliza Helmi atas penganugerahan trofi aktris pembantu filem popular baru-baru ini, kongsinya. Pada perkongsian yang sama, Mahathir juga menitipkan pesanan buat isterinya agar meneruskan perjuangan dakwah dalam dunia seni. Ingatlah, yang ini bukan sekadar anugerah tapi amanah. Semoga setiap langkah kita selepas ini lebih dekat kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Teruskan perjuangan dakwah dalam seni, katanya lagi.